Okey, insyaAllah malam ni kita akan sambung fungsi kuadratik. Okey, fungsi kuadratik di mana berkaitan pasal kuadratik lah, persamaan kuadratik. Okey, persamaan kuadratik, fungsi kuadratik, lagi satu ketaksamaan kuadratik. Okey, ada 3 lah bawah tajuk ni. Okey, persamaan kuadratik, okey, yang kita tahu AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, yang ini kita dah belajar dalam matematik juga. Okey, so pertama sekali dalam tajuk ni kita mencari punca lah. Kita mencari punca, so yang paling senang kita guna kaedah guna kalkulator. Guna kalkulator. Kita akan guna kaedah kalkulator, masukkan nilai A, B dan C lah kan. Kita masukkan nilai A, B dan C, lepas tu kita dapat jawapan dalam kalkulator tu. Okey, lepas tu jangan lupa lah yang kita buat dalam kurungan-kurungan ni kena tulis. Okey. Lepas tu kaedah yang kedua dalam ADMAT ni kita ada guna formula. Kita ada yang guna formula di mana negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC per dengan 2A. Okey. Jadi guna rumus tu kan, kita masukkan nilai A, B dan C lah. Apabila kita dah tahu nilai A, B, C, kita boleh cari X tu. Semua ni sama je sebenarnya. Kita nak selesaikan X. Kita nak mencari punca. Okey. Kaedah yang ketiga, penyempurnaan kuasa 2. Penyempurnaan kuasa 2 ni sama jugalah. Cuma jawapan dia boleh jadi je nombor bulat. Boleh je. Okey, tapi selalunya ADMAT kan. ADMAT ni dia kita dapat yang perpuluhan lah. Perpuluhan panjang-panjang. Kalau setakat nombor bulat, biasanya kita akan guna yang ni. Okey. Untuk penyempurnaan kuasa 2, pertama sekali kita bahagi 3. Kita bahagi A dia tu. Supaya A dia 1. Supaya A dia 1. Okey. Pastikan A dia sama dengan 1. Jadi kita bahagi 3 yang ni kan. Okey, dapat 7 pun bahagi 3. 5 pun bahagi 3. Okey. Lepas tu step dia yang ni lah. Okey. Daripada sini A kita dah jadi 1 lah. Okey. So saya letak sini 1 X kuasa 2 tambah BX tambah C. Sini 1 dah. A dia tu 1. Tak boleh ada nilai lah. Okey. Kemudian kita akan tukar kepada penyempurnaan kuasa 2 lah. Okey. Kita guna penyempurnaan kuasa 2 di mana kita menambah B per 2 kuasa 2 dengan kita tambah dan kita tolak kat situ. Kita tambah dalam persamaan kita tu. Sebab kita nak guna penyempurnaan kuasa 2 tu, kita nak faktorkan dia lah nanti. Okey. Bila kita tambah tu, B per 2 kuasa 2 tolak B per 2 kuasa 2. So yang nanti kita bawa turun X dengan B per 2 tu. Kalau positif, maka bawa turun positif. Kalau negatif, bawa turun negatif lah. Tengok pada B per 2 kita tu berapa. Okey. Lepas tu bawa turun. Yang ni duduk belah kanan. Lepas tu settlekan. Kalau tengok contoh sini kan. Okey, saya bawa terus ke kanan ni. Okey, dapat tambah-tambah ni. Dapat sini. Lepas tu kita nak mencari nilai X. Kuasa 2 pindah jadi punca kuasa. Tinggal yang ni kan. Okey, tambah 7 per 6. Kita pindah jadi tolak. Jadi, kita akan dapat 2 jawapan di mana kita ada tambah dengan tolak kat sini. So, kita kira satu-satu lah. Mula kira tambah, dapat berapa. Lepas tu kira tolak, dapatlah berapa. So, 2 jawapan. 2 jawapan. Dia akan 2 punca lah. 2 punca. Okey. Okey, so kita pun semua dah buat latihan hari tu kan. Nombor 1, nombor 2. Okey, kita pergi terus nombor 6 lah. Saya ambil lagi 1 je. Tambah lagi 1. Nombor 6. Penyempurnaan kuasa 2. Okey, jadi yang ni pertama sekali kita kena kembangkan dia lah.
Okey, kembangkan dia dulu. Buat dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kembangkan dia dulu. Lepas tu main pindah-pindah biar dapat dalam bentuk kuadratik. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, buat dulu. Dia darab kembangkan yang ni. Okey, sini dapat 6X kuasa 2. Tolak X. Ni 7X tambah 10. Okey, saya pindah terus. Saya pindah terus. Tolak 7X. Tolak 10 sama dengan 0. Kemudian 6X kuasa 2. Okey, bawa turunlah kan. Dan yang ni sebutan serupa. So, kita ambil nombor dia. Tolak 1, tolak 7. Tolak 1, tolak 7 jadi tolak 8. Tolak 8X, tolak 10 sama dengan 0. Okey. Kalau ikutkan daripada sini dah boleh tekan kalkulator lah. Tapi, okey, biasanya kita akan permudahkan dia dulu. Kita akan permudahkan dia dulu sebab kalau tengok dekat sini, nombor 6, 8 dengan 10 tu kita boleh bahagi lagi. Kita boleh permudahkan dia. Ada sifir yang sama lah kat situ. Sifir 2. Kan? 6 boleh bagi 2, 8 boleh bagi 2, 10 boleh bagi 2. Kita boleh permudahkan dia. Okey, permudahkan dia semua bahagi 2. Okey, permudahkan dia. Okey, 3X kuasa 2 tolak 4X tolak 5 sama dengan 0. Jadi kat sini, kalau kita nak try pakai kalkulator, boleh dah lah. Kalau contoh macam soalan nanti kan nak lukis graf ke apa dalam matematik kan, nak lukis graf. Setakat ni lah jawapan kita tu. Lepas tu boleh tekan kalkulator nak tahu apa lagi. Punca ke apa, nilai minimum, maksimum ke apa kan. Okey. So sekarang ni cuba tekan kalkulator dulu. Cari punca dia. Masukkan A kita 3. B kita negatif 4. C kita negatif 5. Okey, awak tekan. Dapat perpuluhan lah. Kan? Okey, satu yang pertama kita dapat 2.1196. Yang kedua kita dapat negatif 0.7863. Okey, dapat kan jawapan yang sama tu kan? Okey, perpuluhan lah kat sini. Jadi kena guna formula atau lagi satu penyempurnaan kuasa 2. Kalau soalan minta lah. Kalau soalan tak minta buat guna formula. Okey. So sekarang ni try guna formula dulu. Yang X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Cuba tunjukkan X tu. Negatif B. Negatif. B dia negatif 4. Okey, darab. Selesaikan dulu sini. Okey, B kuasa 2. B dia negatif 4. Kuasa 2. Tolak 4. A 3. C negatif 5. Okey kan? Okey, per dengan 2A. 2 darab 3. Okey, dapat 4 tambah tolak. Punca kuasa kat bawah ni kira dulu berapa bawah tu. 76. Per dengan 6. Okey, so jawapan kita tulislah 2. Satu yang tambah, satu yang tolak. 4 tambah dapat berapa?
2.1196. Okey, kalau tambah dapat 2.1196 kan. Okey, lepas tu kalau tolak lagi satu, kita tolak dapat negatif 0.7863. So, dapatlah jawapan dia. Okey, boleh. Dapat jawapan dia. Boleh, Insyih? Boleh. Boleh. Okey. So, okey, kita try penyempurnaan kuasa 2 pula. Ambil daripada sini lah. Ambil daripada sini. Penyempurnaan kuasa 2. 3x kuasa 2 tu. Tolak 4x, tolak 5. Okey. A tu bagi jadi 1. So, kita bahagi 3. Bahagi 3. X kuasa 2. Tolak. Empat per 3 tolak 5/3 sama dengan 0. Okay. Okay, lepas tu tambah yang B per 2 kuasa 2. Tambah dekat sini. Tambah kat celah ni. Okay. Jadi X kuasa 2 tu salin balik je. Yang ni salin balik. Lepas tu tambah B per 2 kuasa 2. Dan tolak B per 2 kuasa 2. Situ tambah. B per 2 bukan B kuasa 2. B per 2. Okey, B per 2. B dia 4/3. Bahagi 2. Akan dapat 4/6. 4/6. Kalau 4/6, boleh kecilkan kan? 4/6 tu. 4/6, 2/3. Kecilkan dia, permudahkan dia. 2/3 kuasa 2. Okey, tolak 2/3 kuasa 2. Lepas tu tolak 5/3 kuasa 2. Kuasa 2. Okey, kemudian bawa turun yang 3 ni. Kita bahagi sini dengan yang ni. Bahagi kepada 24. Bahagi kepada 24. Okey, yang ni bawa turun X dengan 2/3. X. Ni positif kan? Letak je positif. Lepas tu, yang ni, okay, boleh kira dulu buat apa. Tolak 19/9. Okey. Kemudian bawa ke kanan lah sebab kita nak cari X. Okey, 19/9 tu pindah ke kanan. Kanan sama dengan. Okey, so cari X lah. Kuasa 2 tu pindah. Okay, jadi plus minus. Tolak dengan 2/3.
Pindah kuasa 2, lepas tu pindah 2/3 tu jadi tolak. Okey, so X tu kena dapat 2 jawapan lah. Betul tak? Kita kira nanti dapat jawapan yang sama. Sekejap. Okey. Ada silap sikit daripada atas. Tak perasan. B/2. B/2. Okey, B kita negatif 4/3. B kita negatif 4/3. Bukan 4/3 B. B itu ialah negatif 4/3. So, kalau B/2, kita negatif 2/3 lah. Negatif 2/3. B/2 tu negatif 2/3. Sini pun negatif. Negatif 2/3. Boleh? Tak silap ke atas tadi. Okay, so dapatlah jawapan yang sama. Dapat 2 jawapan yang ni. 2.1196 dengan negatif yang ni lah. Okey, ada soalan? Okey. Kalau in case nanti bila-bila masuk sekolah tak ingat dah penyempurnaan kuasa, boleh je tanya saya. Boleh tanya balik. Okey. Saya nak masuk jenis-jenis punca lah. Jenis-jenis punca persamaan atau fungsi kuadratik. Persamaan atau fungsi. Sama je. Bezanya persamaan tu dia Y sama dengan berapa. Kalau fungsi dia tulis Fx sama dengan. Okey. Okey, jadi jenis-jenis punca ni B kuasa 2 tolak 4 AC. Lebih besar atau lebih besar daripada kosong. Kita nak tahu jenis-jenis punca. Okey, punca tu ada 3 jenis. Sama ada 2 punca nyata berbeza. Okey, kita dah tahu yang dalam matematik punya. Okey, kalau punca ni dia berada pada paksi X. Berada pada paksi X. Ini kalau graf macam ni, dia ada 2 punca dekat sini. Ini 2 punca. Kira 2 punca nyata berbezalah. Kalau graf masam, kiranya graf dia macam ni graf. Kan? Jadi 2 punca nyata berbeza sini. Okey, kemudian 2 punca nyata yang sama, maksudnya dia ada satu punca. Satu punca saja. Graf dia kiranya hanya satu titik berada pada paksi X. Satu je. Satu je dekat sini je. Kalau yang tadi 2, ni satu je. Kalau graf yang masam pun, graf yang negatif pun, macam ni juga. Satu je pada paksi X. Pada paksi X. Kalau, tiada punca nyata. Tiada punca nyata tu maksudnya dia tak kena pada paksi X lah. Kalau graf yang positif, dia berada di atas. Kalau graf yang negatif, dia berada di bawah. Dia tak kena. Tiada punca, dia dua. Inilah. Okey. Jadi, kalau dia bagi persamaan kan. Dia bagi persamaan yang ni contoh. Ni kan. Jadi, kita nak tahu persamaan tu ada berapa punca. Boleh je kita nak tekan kalkulator. Tapi soalan tu bukan nak tahu
bukan nak tahu punca ke, ada tahu lain lah, lain dia nak tanya pasal dia ada berapa punca ke, berkait dengan ni lah kan. Jadi kita kena cari pasal P kuasa 2 tolak 4 AC tu. P kuasa 2 tolak 4 AC tu, yang ni kita nak check ada berapa punca. Kalau lebih besar daripada kosong, kalau kita dapat nilai yang positif, lebih daripada satu, positif lah. Positif tu maksudnya 2 punca nyata. Kalau sama dengan kosong, maksudnya 1. Sama dengan kosong, maksudnya 1. Dan kalau kecil, tak ada. Kalau kecil daripada kosong, tak ada punca. Senang je nak ingat. Tak ada tu, kecil tu tak ada. Sama tu, sama dengan. Samalah dia, 1 punca. Lebih besar 2. Okey. B kuasa 2 tolak 4 AC tu maksudnya daripada persamaan lah. Nilai A, B, C tu kan kita dah tahu. Kita nak ambil nilai A, B, C tu. Okey, ambil nilai B, ambil nilai A, ambil nilai C. Kira dapat berapa. Kalau dapat kosong, dia ada 1 punca. Itu je lah. Okey. Tiga X kuasa 2 tambah 8X tambah 2. Okey, yang ni. Kalau ni kan 3X kuasa 2 tambah 8X tambah 2. So, kalau nak tahu dia berapa punca, awak tengok B kuasa 2 tolak 4 AC lah. B dia mana B? 8. 8 kuasa 2 tolak 4, A-nya 3. C-nya 2. Okey. Dapat berapa sini? 40. Betul, 40. 12 darab 2, 40. Okey. 40. So, maksudnya dia ni 2 punca nyata yang berbeza. 2 punca nyata yang berbeza. Kalau dari segi graf kan, dia jadi macam ni lah. Yang pertama ni. Yang positif ni. Yang positif kan? Sebab A kita positif. Bentuk graf tengok pada nilai A kan? Okey, bentuk graf nilai A positif. So, dia kat sini. Okey. Saya try buka GeoGebra sekejap. Yang ni kena ambil lah. Ambil lah nota tu. P kuasa 2 tolak 4 AC tu. Tiga X kuasa 2. Tiga X kuasa 2. Sekejap Allah, sekejap. Tak boleh dah pula.
Tiga. Sekejap. Oh. XY ni set XY. XY. Tak boleh lah. Tak boleh nak guna aplikasi GeoGebra. Okey, macam ni lah. Manual je lah. Okey. B kuasa 2 tolak 4 AC 2 punca nyata yang berbeza. Kiranya graf dia tu mangkuk lah kan. Graf mangkuk, graf senyum. A dia positif. So graf senyum. So dia kena pada 2 titik pada paksi X. Dia kena graf dia macam ni. So kalau kita nak try dapatkan punca kan. Nak dapatkan punca yang macam biasa tu lah. Yang sebelum ni lah. Kita guna kalkulator. Masukkan nilai A dan B dan C tu lah. Okay, kalau kat sini kita cuba cari guna kalkulator kan. 382 ABC. Sekejap. Okay, dapat. Ni saya dapat negatif 0.2792. Satu lagi negatif 2.387. Negatif 2 tu 0 point. So 2 lah. 2 nilai. 2 nilai. Satu negatif yang ni. Satu lagi negatif 2.3874. Kiranya 2 punca nyata. 2 punca nyata. Okay, kalau kita tengok B. Kalau kita tengok B kan. B kuasa 2 tolak 4 AC. B dia 10. 10 kuasa 2 tolak 4. A kita tu negatif 1. C kita negatif 25. Okey, kira dulu. Dapat berapa? Kosong. Dapat kosong kan? Okey, maksudnya dia 2 punca nyata yang sama. 2 punca nyata yang sama. Okey, kalau kita cuba cari punca dalam persamaan ni. Cari punca. Masukkan guna kalkulator tu. Cuba awak masukkan. Dalam kalkulator, dia hanya tulis X sama dengan 5. Tak ada X1, tak ada X2, tak ada. X sama dengan 5 je. Kan? X sama dengan 5 je jawapan dia. So, maksudnya dia ada 1 je lah punca. Dia ada 2 asalnya. 2 punca tapi sama. Jadi, kalau graf tu, okey, A dia negatif. So, graf dia macam ni lah kan? Graf dia macam ni. Pada paksi X tu, dia hanya kena pada 1 sahaja. Iaitu X dia 5 kat situ. Kalau dari segi graf dia. Punca. Okey, kalau C, X kuasa 2 tolak 3X tambah 7. X kuasa 2. B, okey, B kita negatif 3. B kuasa 2. Tolak 4. A kita 1, C kita 7. Okey, cuba kira. Negatif 19. Maksudnya dia
Tiada punca, tiada punca. Try masukkan kalkulator. Dapat ke kalau tak ada punca? Guna equation polinomial tu. Masukkan A1, B -3, C kita 7. Okey. Saya guna kalkulator kelas WIS, dia keluar huruf I. Dia ada I kat depan tu kan? Kat belakang tu. Dia ada huruf I. X1, X2 dapat tapi dia ada huruf I. Okey. I ni dia tidak nyata lah. I ni kalau dia stand for bahasa Inggeris dia imaginary. Imaginary. I. I tu imaginary. Okey. So dia tiada punca nyata. Dia tak ada punca yang nyata tu. Sebab dia imaginary. Dia belakang-belakang kita tak nampak. Tiada punca nyata lah. Kalau graf dia tu dekat atas lah. Dekat atas. Dekat atas pasti sebab apa? Sebab dia A tu positif. Graf senyum dekat atas. Dia tak boleh dekat bawah. Nanti dia kena. Dua kan? Kena kat atas. Okey. Boleh? Cuba latihan ni. 1, 2, 3. B kuasa 2 tolak 4 AC. Cuba semak. Nombor 1, B kuasa 2 tolak 4 AC. Dapat berapa? Karina? 28. 28. Okey, dapat B kuasa 2 tolak 4 AC tu awak kira-kira dapat 28. Maksudnya dia dua punca nyata berbeza. Dua punca nyata yang berbeza. Okey, kalau nombor 2, B kuasa 2 tolak 4 AC. Insyirah? Negatif 24. Okey, negatif 24. So, negatif. Negatif ni dia tiada punca nyata. Tiada punca nyata. Okey, yang ketiga, Naufal. Okey, yang ni kosong kan?
kosong. Maksudnya dua punca nyata yang sama. Dua punca nyata yang sama. Okey. Soalan tu, dia bukanlah nak tanya ada berapa punca. Dia jaranglah tanya. Yang dia tanya, biasanya dia akan bagi soalan macam ni. Dia bagi persamaan tu kan. Okey, dia kata persamaan sekian-sekian mempunyai dua punca nyata yang berbeza. Cari nilai K. Macam itulah. Okey, contoh macam ni kan. Okey, dia bagi. Persamaan X kuasa 2 tambah 6X tambah K tolak 1 sama 0 mempunyai dua punca nyata yang berbeza. Dan berbeza. Nyata dan berbeza. Ikutlah. Sama je. Okey, lepas tu cari nilai K. Cari nilai K. Ataupun cari julat nilai K ke. K. Kalau julat tu maksudnya dia ada lebih kecil, lebih besar lah. Kalau cari nilai K, mungkin dia sama dengan. Tapi kita tengoklah kat sini. Dua punca nyata dan berbeza. So, kita kena semak dia. Betul tak lebih besar daripada kosong? Yang ni memang kita guna lebih besar daripada kosong. Sebab kita nak cari K. Bukan nak cari dia ada berapa jenis punca. Tak. Kita nak tahu nilai K sekarang ni. Yang dia bagi ni dia adalah dua punca nyata berbeza. Dia dah bagi dah. Persamaan ni ialah B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Jadi kita semaklah B kuasa 2. Okey. 6. B tu dekat 6 lah. 6 kuasa 2. Tolak 4. A kita 1. Cuma C kita tu. Okey, C tu kita ambil semualah. Yang tak ada X tu kita letak sebagai C. Yang tak ada X kita letak sebagai C. Ini semua C. Ini B dan yang depan tu 1 tu A. A, B, C. C tu K tolak 1. So, awak perlu kembangkanlah nanti. Okay, 6 kuasa 2, 36. Ni 4 darab 1, 4. Darab dulu. 4 darab 1, 4. Lepas tu 4 darab K. 4K. Negatif 4K. Lepas tu 4K darab negatif 1. Positif 4. Positif kat sini. Lebih besar daripada kosong. Jadi okey. 36 tambah 4. 40 lah. Lepas tu ni negatif 4K besar daripada kosong. Okey, untuk tahu negatif 4K tu, kita tolaklah kan. Kosong tolak 40, negatif 40. Dan untuk tahu nilai K, negatif 40 bahagi dengan negatif 4, 10. Okay. Simbol dia berubah apabila bahagi nombor negatif. Okay. Simbol ketaksamaan berubah apabila kita bahagi dengan nombor negatif. So K tu kurang daripada 10 lah. Apa-apa je lah nilai. Yang kurang daripada 10. Okay. Kita tengok nombor 1 lah. Macam nombor 1 ni kan. X kuasa 2 tambah 6X tambah K tolak 2 sama dengan kosong. Tiada punca nyata. Tak ada. Tak ada tu maksudnya B kuasa 2 tolak 4AC ni kurang daripada kosong. Tak ada tu kurang. Okay. B-nya 6. B-nya 6 lah yang dekat dengan X. A 1. So C kita K tolak 2. Masukkanlah B 6 kuasa 2 tolak 4. A kita 1, C kita K tolak 2. Kita semak lebih kecil daripada kosong. Okey, boleh selesaikan ni. Cuba.
Okey, 6 kuasa 2, 36. 4 darab 1, 4. K tolak 2. Lepas tu awak darab masuk. Negatif 4 darab K, negatif 4K. Negatif 4 darab negatif 2, 8. Okey, 36 tambah 8, 44 lah. 36 tambah 8, 44, tolak 4K. Kita nak tahu K. Negatif 4K biar je dulu. Okey, ni kosong tolak 44. Tolak lah kan sebab hubungan dia tolak. Jangan pindah jadi bahagi ke tak. Pindah jadi tolak. Ni tengok pada yang ni, positif 44. Okey, kalau nak bahagi negatif 44 ni kita bahagi dengan negatif 4 kan. Apabila kita bahagi nombor negatif, simbol kena tukar, terbalik. Kecil jadi besar, besar jadi kecil. Lebih besar, lebih kecil. Itu kan. Okey, so K kita dapat 11. Boleh? Okey, try nombor 2. Lebih besar daripada kosong lah kan sebab dua punca nyata berbeza. Okay, B kuasa 2, 9. 9 Kalau siapa jawab negatif 9, salah. Negatif 3 kuasa 2 tu 9. Negatif 4 darab negatif 7. Positif 28. Okey. 28K. Okey, ni jadi tolak 9. Dan K, okey. Negatif 9 bagi 28. Boleh kecil ke? 9. 9. 9 per 28. Tak boleh kecil kan? So, K kita negatif 9 per 28. Simbol ni tak payah tukar lah. Jangan tukar. Tukar hanya bahagi negatif. Tukar hanya bila kita bahagi atau mendarab nombor negatif. Kita darab atau bahagi nombor negatif, kita ketaksamaan tu kena tukar. Okey. Okay, last, nombor 4. Pergi nombor 4 terus. Tiada punca maksudnya lebih kecil. B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada kosong.
P kuasa 2. K kuasa 2. Tolak 4. A tu negatif tu. Negatif 3/4 kuasa 2. C K tolak 6. Oh, panjang. K kuasa 2. Okey, nice. Menarik. K kuasa 2 So, bila K kuasa 2, kita akan dapat dua jawapan. Dia akan dapat dalam bentuk julat macam tu. Okay. K kuasa 2 tolak sini. Okay, boleh selesaikan yang ni dulu. Sembilan per 4. Kan? K kuasa 2 tolak. Ni darab masuk 9/4 K. Tolak, tambah. 9 darab 6 bahagi 4. 27/2. Tak payahlah. Tak payah per 2 lah. 9 darab 6. 54/4. Ni penting kalau kena ingat sifir. Kalau kita tekan kalkulator bagi jawapan dalam permudahkan terus. 27/2. Kalau kita buat 27/2, boleh. Cuma susahlah sebab dia kat sini dia tak sama. Dia tak sama. 4 dengan 4. Ni sama. Nanti senang nak hapuskan dia. Okey, so kalau kita nak hapuskan yang 4 tu, kita kena darab dengan 4. Semua darab dengan 4. Semua darab dengan 4. Okay, jadi 4K kuasa 2 tolak 9K. 9/4 darab dengan 4 jadi 9. 54/4 darab dengan 4. 54 lah. Okey. Okay, dapat dalam kuadratik juga. Kita nak cari K sekarang ni. Dapat dalam lebih kurang kuadratik lah. Ketaksamaan kuadratik macam ni. Jadi K tu dia dalam dua nilai lah. Sekarang ni 4, 9, 54. Boleh tak kita permudahkan dia? Tak boleh dah Tak boleh. 9 sifir 3 je. 4 tak boleh. Okay, tak boleh. So, boleh tekan kalkulator lah. 4 masukkan A, B, C tu lah. Equation dalam kalkulator. A 4, B negatif 9, C 54. Okey, sekejap. Dapat imaginary. Betul lah. Sekejap. Negatif 3/4. Tambah KX tambah P tolak 6. Ya.
Okey. Okey, tak apa. Kak Ivy dulu yang ni, nombor 4 ni. Okey, tak apa. Oh, ada salah kira. B kuasa 2 tolak 4 AC. Negatif 9/4. Oh, kenapa saya buat kuasa 2 kat situ? 4 AC. Kenapa saya letak kuasa 2 kat situ? Oh, patutlah. Tak dapat. Negatif 3/4 tu kan? Mana ada kuasa 2? Mana ada kuasa 2 kat situ? Okey. Okey, jadi negatif 3 lah kat sini. Okey, salah habislah. 3 je. Tambah 3. Okey. 3K tolak 18. Oh, tolak 18. Sini sorry tadi. Okey, ini B kuasa 2 tolak 4 AC. A, okey. Sini potong-potong. Negatif darab negatif 3, 3 lah. Lepas tu darab 3K tolak 18. Okey, tambah 3K. Kemudian, tak payah darab lah kan, dah sama dah. Tak ada pecahan pun. Okey, so yang ni awak masukkan kalkulator. 1, 3, negatif 18. Okey, kita akan dapat K tu, kita dapat 3. K tu kita dapat 3 dengan negatif 6. Okey, tengok pada yang ni. K kita tu kan positif. Okey, graf senyum. K tu positif. A tu kan, A tu positif. So, graf senyum. Yang kita dapat 3 dengan negatif 6 kan? Okey, negatif 6 tu dekat belah kiri. 3 tu belah kanan lah. Nombor lebih besar, lebih kecil. Negatif 6 lebih kecil, di belah kiri. Okey, kalau simbol lebih kecil, kita akan lorek kawasan yang bawah. Kalau simbol lebih kecil, kita lorek kawasan bawah. So, K kita adalah antara negatif 6 hingga 3. Oh, tak payah buat sama dengan. Ikut pada yang ni. Kalau dia ada sama dengan, kita buat sama dengan. Kalau tak ada sama dengan, tak payah buat. So, K tu antara negatif 6 sampai 3 lah. Dia. Boleh? Okey, kalau dia tu lebih besar, kalau dua punca nyata berbeza, kalau lebih besar, so nanti lorek kawasan atas lah. Kawasan atas dekat sini. Ini atas. Yang bawah ni kecil. Itu je lah beza dia. Okey. Habis pasal jenis punca. Habis pasal jenis punca. Soalan biasanya melibatkan yang macam ni lah. Dia bukan tanya ada dua punca ke sama ke tak sama. Tak. Dia nak mencari nilai yang tidak diketahui dalam persamaan. Biasanya macam tu. Okay, satu lagi persamaan tu kan kadang-kadang dia bagi 2x kuasa 2 tambah kx tolak 3x tambah 5. Okey. Sama dengan kosong. Dekat sini, A kita awak tahulah 2. Okey, A kita 2. B kita, okey, B kita saya kata dekat X kan. Sekarang ni ada KX dan 3X. KX tolak 3X. Okey. Jadi B tu kedua-duanya. Macam mana? Okey, tak apa. Tengok C dulu. C dulu. Okey, C tu ialah 5 lah. Dia tak ada X. C tu yang tak ada X. 5. Okey, jadi untuk yang B, macam ni. Awak faktorkan X.
faktorkan X, dia akan jadi K tolak 3 kat situ. Faktorkan. KX tolak 3X. Faktorkan X, dia jadi macam ni lah. Ni. Faktorkan X sebab dia duduk sekali kan. KX tolak 3X tu, awak faktorkan X, kira bahagi X. KX bahagi X dapat K, negatif 3X bahagi X dapat negatif 3. So, sekarang ni B kita ialah K tolak 3. B kita ialah K tolak 3 lah kat situ. Yang ni lah. Ni A, ini B, ini C. Okey. Boleh? Okey. Sekarang kita masukkan dalam, kita pergi kepada bentukan persamaan. Bentukan persamaan yang baru. Kita dah tahu punca, kita nak bentukkan persamaan yang barulah. Okey, kalau persamaan, cara ringkasnya dia adalah X kuasa 2 tolak hasil tambah punca. Hasil tambah punca. HTP. Hasil tambah punca. Okay. Tambah HDP. Hasil darab punca. Hasil darab punca. Hasil darab punca. Kita ada persamaan contoh 2X kuasa 2 tambah 4X tolak 3. Contohlah sama dengan kosong. Okey, jadi dekat depan ni pastikan dia 1 dulu. Bahagi 2. Okey, bahagi 2 X kuasa 2 tambah 4/2, 2. 3/2, negatif 3/2 sama dengan kosong. Okey, dekat sini kiranya hasil tambah punca ialah negatif 2. Negatif 2 lah. Sebab sini negatif. Sini dia buat positif. Macam ni. Dia sebenarnya negatif HTP. Negatif HTP. Sini. Sama dengan 2. So, HTP tu, hasil tambah punca tu ialah negatif 2. Dan hasil darab punca, okey, ambil lah. Hasil darab punca tu ialah negatif 3/2. Okey, kita tengok membentuk persamaan. Dia bagi punca lah, negatif 4 dengan 9. Dalam graf tu dia bagi negatif 4 dengan 9. So kalau kaedah mathsnya, kita kembangkan je lah. Nak buat persamaan dia balik sebenarnya. Kita nak buat persamaan balik. Kita pun darab masuk. X darab dengan X. X kuasa 2. X darab dengan negatif 9. Negatif 9X. 4 darab X, 4X. 4 darab negatif 9, negatif 3, 6. Okey. Lepas tu negatif 9 tambah 4, negatif 5. Dapatlah persamaan. Persamaan kuadratik. Okey. Inilah. Okey, dalam AddMath, kita ada formula yang baru, lagi ringkas. Kalau kita dah tahu punca, kita hanya perlu tambah saja. Negatif 4 tambah 9. Ni. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca. Tambahlah punca kita tu. Negatif 4 tambah 9. 5X. Okey, sorry. Negatif 4 tambah 9. Negatif 5. Negatif 49 tambah negatif 5 lah. So, X kuasa 2 tolak negatif 5 jadi positif 5. Tolak negatif 5 jadi positif 5. Okey, lepas tu yang ni negatif 4 darab 9, negatif 3/6. So, dapatlah persamaan dia. Lagi ringkas. Okey, boleh? Okey, tak apa. Kita tengok lagi. Kita nak mencari hasil tambah punca dengan hasil darab punca. Okey, yang saya bagi tahu tadi, AX kuasa 2 tambah BX tambah C, kita nak tahu hasil tambah punca dalam persamaan. So, first kali kita bahagi A tu, biar dapat 1. Biar dapat 1.
So, B tu bahagi dengan A, B per 2. B per A, sorry. B per A. Sini mesti negatif lah. So, kalau dia positif, bermaksud dia negatif darab dengan negatif. Kalau dia positif, bermaksud dia negatif darab dengan negatif. Okey, tambah C, C per A, C per A. Jadi, formula yang kita ada, X kuasa 2 tolak hasil tambah punca tu. Okey. Hasil tambah punca tu, yang kita dapat dalam ni tadi, dapat negatif 2 kan? Okey, dia sebenarnya kita ambil negatif B per 2 lah. Hasil tambah punca tu negatif B per A, sorry, per 2, negatif B per A. Hasil tambah punca tu ialah negatif B per A. Kalau kita tengok sini, B per A, B 2, sini 1. 2 bagi 1, 2. HTP. Sekejap, confuse ni. Negatif, okey, negatif B per A. Negatif 2 per 1. Negatif 2. Okay. Kalau hasil darab punca C per A. Negatif 3 per 2. Ataupun ambil yang ni pun boleh. Negatif 3 per 2. Negatif 3 per 2 bagi 1. Dapat dia. Okey, ambil yang ni. Terima yang ni. Hasil tambah punca dalam persamaan macam mana kita nak tahu hasil tambah punca dia. Okey, kita ambil negatif B per A dan hasil darab punca tu C per A. Yang ni. Ini kena ingat. Okey. Jadi, hasil tambah punca. Katakanlah soalan tu dia kata persamaan sekian-sekian mempunyai alfa dan beta. Mempunyai punca alfa dan beta. Kat sini. Mempunyai alfa dan beta. Punca dia, nama punca dia tu alfa dan beta. So, kalau nak tahu hasil tambah punca, maksudnya alfa dan beta tu ialah negatif B per A. Negatif B per A. Alfa beta, kalau darab, punca tadi kalau darab alfa beta kan. So, dia bersamaan C per A. C per A. Dalam persamaan yang ni, kita ambil C per A. Okey, macam ni. Kita pergi contoh lah. Tak apa, mesti confirm bila. Sini. Okey. 2X kuasa 2 tambah 5X tolak 25. Ini kita kembangkan kan. Sorry, kita faktorkan. Kita tekan kalkulator. Okey, kita dapat jawapan negatif 5 dengan 5 per 2. Ini jangan lupa tulis. Okay, kita dapat dua jawapan ni. Sekiranya kita dah dapat dua punca lah. Kita dah dapat dua punca. Dua punca ni. So, kalau nak tahu hasil tambah punca, kita tambahlah dua tu. Kalau nak tahu hasil darab, kita darab. Tu je lah. Okey. Lepas tu kalau nak tahu hasil tambah ini, kita boleh tahu daripada punca. Tambah. Ni darab. Satu lagi, kita boleh guna yang formula ni lah. Negatif B per A ni. Daripada soalan yang sama, sini dengan yang ni kan sama je. Okey. Kalau hasil tambah punca tu negatif B per A. Hasil tambah punca ialah negatif B per A. So, negatif, ambil negatif, B dia 5 per 2. Negatif B per A. Hasil darab punca pula, C per A. Negatif 25 bahagi 2. Tu je. Okey, ambil yang ni. Ambil yang ni. Hasil tambah punca ialah negatif B per A. Hasil darab punca ialah C per A. Dan ambil yang ni. Persamaan yang ni. Ambil persamaan yang ni dan ambil hasil tambah punca ialah yang ni. Hasil darab punca ialah yang ni. Kita pergi tengok soalan dia macam mana. Okey, kita pergi nombor 1. Bentukkan persamaan yang mempunyai punca. Okey, ni nak bentukkan persamaan. Punca dah ada. Kita guna yang kaedah ADMAT.
Okey, X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah dengan hasil darab punca. Try lah. Hasil tambah punca. Okey, tambah 2 tu. Hasil darab punca, darab 2 tu. Tu je bentukkan persamaan ni. Empat tambah tolak 7. Negatif 3. So, positif 3X tolak 28 sama dengan 0. Boleh bentukkan persamaan. Boleh kan bentukkan persamaan tu kan? Nombor 1 kan? Okey. Bentukkan persamaan yang mempunyai punca nyata yang sama iaitu 2. Dia sama iaitu 2. So kalau 2 tu maksudnya 2 dengan 2 lah. Kiranya formula ni juga X kuasa 2 tolak hasil tambah punca tu 2 tambah 2. Hasil tambah punca. Punca tambah punca. Lepas tu dia sama kan? 2 tambah 2 lah. Hasil darab punca 2 darab 2. Okey, tolak 4X tambah 4 sama dengan 0. Tu dapat persamaan dia. Persamaan kuadratik. Okey. Yang ketiga, hitung hasil tambah punca. Okey, nak tahu pula. Dan hasil darab punca bagi persamaan. Kita nak tahu. Okey, tadi kita dah tahu hasil tambah punca tu ialah negatif B per A dan hasil darab punca tu ialah C per A. Carilah dalam ni. Hasil tambah punca. Cuba cari. A, B, C lah. A kita, B kita, C kita kan. Negatif B per A. Negatif 3 per 5. Hasil darab punca C per A. 10 bahagi 5 dapat 2. Tu je lah. Nombor 4. Alfa dan beta ialah punca bagi persamaan X kuasa 2 tolak 7X tambah 2. Okey, alfa dan beta bagi persamaan yang ni. Punca. So, dia nak tahu hitung nilai 4 alfa dan 4 beta. Hitung nilai. Sedangkan alfa beta tu tak tahu pun berapa nilai dia kan. Okey, jadi kita tak tahu nilai alfa dan beta kan. Jadi kita buat macam ni. Kita cari nilai hasil tambah punca dengan hasil darab punca tu. Cari nilai HTP dengan HTP. Okay, dekat dalam A 4 alfa tambah 4 beta tu, kita faktorkan 4, dia jadi alfa tambah beta. So dekat sini awak hanya perlukan nilai alfa tambah beta lah. Daripada sini. Cuba cari alfa tambah beta tu iaitu hasil tambah punca lah. Hasil tambah punca dalam ni. Negatif B per A jugalah. Hasil tambah punca. Okay, B kita negatif 7. Negatif 7 per 1. 7. 7 kan? Okay. So, 4 darab 7. 28.
Okey, lepas tu kalau B 8 alfa beta. Okey, kita nampak alfa beta tu confirm dia ambil daripada hasil darab punca. 8 nak darab dengan hasil darab punca tu kan. Nak darab dengan hasil darab punca. So, okey, alfa beta tu ialah C per A lah. C 2. 2 per 1. So, dapat 2 kan. So, 8 darab 2. Okey, dapatlah 16. Satu je lah. Okey. Dia bukan apa. Soalan ni sebenarnya, dia nak nombor 3 dengan nombor 4 tu lah. Nombor 3 dengan nombor 4 tu. Okey, soalan dia macam ni kalau soalan exam. Dia bagi persamaan tu. Kita kena cari hasil tambah dengan hasil darab punca dia. Lepas tu, dia minta persamaan yang baru yang mempunyai punca yang ni. Contoh. Apa ni? Dekat nombor 5 ada ke? Contoh yang ni. Okey, dalam persamaan ni, kuadratik X kuasa 2 tolak 7X tambah 2, dia ada punca alfa dan beta. Lepas tu dia suruh persamaan yang lain, punca dia ialah 5 alfa dan 5 beta. Punca 5 alfa dengan 5 beta. Persamaan, dia nak tahu persamaan yang lain yang mempunyai 5 alfa dengan 5 beta. Okay, kalau kita nak buat persamaan yang baru tu kan, yang mempunyai punca 5 alfa dan 5 beta tu, kiranya X kuasa 2 tolak hasil tambah punca. Hasil tambah punca. Maksudnya 5 alfa tambah 5 beta lah kan. Situ. X tambah dengan hasil darab punca. Maksudnya 5 alfa darab 5 beta lah. Sama dengan kosong. Ini yang kita nak. Persamaan yang baru tu, ini yang kita nak. Kita nak tahu apa persamaan dia. Tapi sebelum tu kita kena tahulah nilai 5 alfa 5 beta tu berapa. 5 alfa 5 beta tu berapa. Ni nak kena tahu nilai. So, dia daripada maklumat yang first ni lah. Yang ni dia bagi alfa dan beta ialah punca. Okey, kita pun carilah dekat situ hasil tambah punca dia. X kuasa 2 tolak 7X tambah 2 sama dengan kosong ni. Cuba cari hasil tambah punca iaitu alfa tambah beta tu. Dapat berapa? Negatif B per A. Situ berapa alfa tambah beta kat sini? Insyirah berapa? Insyirah. Hasil tambah punca dekat sini. Negatif B per A dalam ni. Negatif 7. Negatif 7. Alfa tambah beta tu ialah negatif 7 dalam tu. Okay, kalau hasil darab punca, Corina? 2. 2 je lah. Okay, alfa beta tu bersamaan 2. Okay, jadi kita nak buat persamaan yang baru. Yang ni. Kita kena tahulah nilai dia. 5 alfa, 5 beta tu berapa? 5 alfa tambah 5 beta tu. Okey, dia bersamaan 5 darab dengan alfa tambah beta. So, 5 darab dengan negatif 7. Negatif 35. Alfa beta pula. Okey, 5 alfa darab 5 beta. 5 darab 5 dululah. 25 alfa beta. 25 alfa beta tu 2 lah daripada yang atas. So, 50. So, persamaan yang barunya kita boleh dapat. Yang ni. X kuasa 2 tolak
Yang ni 5 alfa tambah 5 beta tolak negatif 35. Okey, tak apa, tulis je. Tambah 50 sama dengan 0. So, X kuasa 2 tambah 35. X tambah 50 sama dengan 0. Jelas? Okey, ambil yang ni, nombor 1 ni. Sebab soalan nombor 1 ni memang sering ditanya. Yang macam ni punya. Oh, ada 5 minit lagi. Okey, tak apa. 5 minit. Tak apa. Tengok nombor 2 terus. Kita jap. 1, 2, 3, 4. Saya letak tepi-tepi. Boleh tengok. X kuasa 2 tambah 5X tambah 8. Dia ada punca alfa dan beta. Okey, nak persamaan yang baru. Okey, buat yang ni dulu. Tulis yang ni. Try tulis yang ni dulu. Kalau ada soalan boleh tanyalah. Okey, ada soalan ke? Yang ni hasil tambah punca. Okey, Isyirah dapat berapa? 95.
Negatif 5, negatif B per A, negatif 5. Hasil darab punca? 8. 8, okey 8. Okey, so ni maksudnya alfa tambah beta lah. Patut alfa tambah beta, sini alfa beta. Okay, just lepas tu ni lah. Alfa tolak 2 tambah beta tolak 2 tu. Cuba permudahkan dia. Alfa tambah beta tu letak sekali. Tolak 4. So teruslah dapat negatif 5 tolak 4. Negatif 9. Okay, alfa beta pula 8. Ni alfa tolak 2, beta tolak 2. Okey, kena kembangkan dia. Kena kembangkan alfa beta. Tolak 2 alfa. Tolak 2 beta. Tambah 4. Kan? Okey. Ni. Alfa beta. Apa tulis dulu. Tolak 2. Awak faktorkan 2 tu. Faktorkan 2 dia jadi alfa tambah beta lah kat situ. Faktorkan 2. Faktorkan negatif 2. Dia jadi alfa tambah beta kat situ. Lepas tu boleh masuk nilai lah. Alfa beta 8 tolak 2. Sini negatif 5. 8 tambah 10 tambah 4. 22. So dapatlah X kuasa 2 tolak hasil tambah punca negatif 9. X tambah hasil darab punca 22 sama dengan 0. So X kuasa 2 tambah 9X tambah 22 sama dengan 0. Boleh? Boleh. Karina ada soalan? Tak ada. Okey, Alhamdulillah. Okey, so nombor 3 boleh buat. Nombor 4 pun boleh buat. Tapi nombor 4 tu dia susah sikit lah. Okey, nombor 4 tu saya akan buat video lain lah nanti. Alfa kuasa 2 sebab dia melibatkan alfa kuasa 2. Dia adalah kena darat-darat sikit. Okey. Nombor 3 boleh buatlah nanti. Okey, itu saja. Ada soalan? Okey. Assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa hari Rabu depan, Rabu. Okey, itu saja. Cikgu.